Selamat datang ke rumah Semidi double story dekat Setia Alam. Assalamualaikum, hello geng. Bertemu kembali kita dalam YouTube channel Abang Hairul Your Dream Prop. Hari ni abang nak bawa korang tengok sebuah rumah double story Semidi dekat Setia Utama 4, iaitu type Bywater Homes Setia Alam. Rumah ni, rumah yang korang tengok ni kat belakang ni, yang tersegam indah ni, dia adalah type Castania. Dan dia punya keluasan adalah 32 kali 75 kaki. Kemudian rumah ni dia punya status adalah freehold dan non bumi lot. Rumah ni owner nak jual sebab dia nak migrate tempat lain, dia nak pindah, dapat offer kerja yang lagi better. Okey, lokasi rumah ni dia terletak di Setia Utama 4 Bywater Homes. Rumah ni siap dibina pada tahun 2022 kalau tak silap lah. Owner dapat kunci pada tahun 2022 dan owner decide untuk pindah lah. Okey, rumah ni dia punyai 4 plus 1 bilik dan 4 tandas. Sekarang let's go, kita masuk bahagian dalam. Okey, seperti mana yang korang tengok, rumah ni owner dah buat, dia dah renovate cantik semua. Dah disiapkan dengan pintu auto gate ni. Rumah ni owner nak jual dengan fully furnished semua. Okey, kat bahagian parking area dia ni boleh masuk kereta 2 biji side to side lah. Dua biji kereta side to side bersebelahan. Dan rumah ni dia punya single entrance lah. Korang tengok bahagian depan situ, satu pintu masuk utama. Jom kita tour bahagian luar dulu. Okey, kat bahagian luar dia, korang tengok seperti mana kat sini. Sini owner dah ada buat water pump, tempat cuci air, tempat cuci kereta apa semua ada. Dan dah ada sikit mini garden kat bahagian tepi sini. Okey, kat bahagian tanah dia ni, owner dah taruh artificial grass kat bahagian tepi sini. Rumah ni dia punya build up dia adalah lebih kurang 2,700 kaki persegi. Kat bahagian tepi ni saya rasa ada dalam lebih kurang 10 kaki lagi lah tanah ekstra kat bahagian tepi sini. Okey, jom kita move kat bahagian belakang dia, tepi sini. Okey, kat bahagian tepi sini, ni owner dah buat lah. Ni owner extend bahagian tepi ni. Owner buat satu ruangan rehat bersama keluarga. Sebab sini korang boleh akses keluar dari sini, pintu sliding door tepi sini. Ni owner buat macam taruh coffee table, santai-santai bersama keluarga lah, sambil-sambil tengok anak main kat tepi situ. Dia boleh rehat bersama family kat sini. Okey, yang special lagi kat bahagian belakang ni. Okey, kat bahagian belakang ni, owner buat lah mini golf. Jadi kan tempat praktis golf apa semua kan. Okey, rumah ni sebenarnya dia type Semidi, bukan cluster. Tapi sini bahagian ni owner dah extend lah. Korang boleh tengok ni bahagian belakang ni owner extend jadikan work kitchen dia. So nampak macam cluster sikit. Original kita boleh tengok sebelah ni. Sebelah ni dia unit tu. Kalau tengok belakang dia lebih kurang macam tu lah. Dia lebih kurang 7 kaki. Belakang dia ekstra. Tapi unit ni owner dah extend, fully extend, dah habis. So tak ada tanah bahagian belakang lah, tinggal di bahagian tepi saja. Okey, jom sekarang kita masuk bahagian dalam. Selamat datang dan jemput masuk. Okey, korang masuk je, korang akan dihidangkan dengan pemandangan ni depan ni. Ni dia punya foyer untuk welcome. And then pintu dia pun dah jenis security door. Dia ada password punya ni. Kemudian korang tengok betapa cantiknya dalam ruangan tamu dia sini. Tengok atas semua kan. Ni macam lagi sekali abang nak ingatkan, rumah ni nak jual dengan fully furnished lah. Whatever yang korang tengok dalam video ni, owner akan let go sekali. Okey.
Macam ni, korang tengok inilah ruangan tamu dia. Dah ada built-in cabinet. Rumah ni dia banyak tingkap lah. Korang tengok dah ada 1, 2. Sini pun ada tingkap lagi kat bahagian sini. Ni tingkap, bukan sliding door. Dia punya bahagian tingkap. Atas pun owner dah buat L-box. Kemudian ni kawasan dining area dia. Ni kawasan dining area dia. Di bawah sini ada satu store lah, bahagian bawah tangga sini. Kemudian korang tengok, ni yang tadi abang cakap tadi, di awal video tadi, ni pintu sliding door dia. Ni pintu sliding door. Korang tengok dia keluar ke bahagian yang tadi kita cakap tempat rehat bersama keluarga ni, coffee table sini kan. Kemudian okey, ini pun dia punya lagi ada lagi satu lagi ruangan store. Dia ada 2 store lah. Sana satu store, sini satu store lagi. Yang ini yang tadi abang cakap ada +1. Inilah dia punya +1, dia tambah store. Kat bahagian bawah sini dia ada satu bilik. Sekejap lagi kita akan review. Kita review bahagian kitchen dulu. Okey, untuk bahagian kitchen, korang boleh tengok seperti mana ya. Tengok ni, owner menggunakan tema off white. So tengok memang white lah, banyak lah furniture semua dia punya tema is white. Kau tengok ni dah ada island table, dah ada tabletop, kitchen, cabinet semua ni. Okey, ini dia punya bahagian dry kitchen lah. Dry kitchen original rumah ni, dia sampai bahagian sini lah. Macam abang cakap tadi, yang belakang ni on the extend. Okey, kat bahagian tepi sini ada satu tandas. Yang ni untuk guest semua boleh gunalah, common bathroom kat bahagian tepi sini. Okey. Kemudian ini dia punya yang owner extend tu lah. Owner extend dia tambah lagi ruangan wet kitchen. Kat sini tempat korang masak heavy apa semua. Kat sini macam biasalah, mesti mengekalkan tema off white tadi. Semua ada ruangan kat sini. Dan di sini jugalah terletaknya ruangan laundry area. Okey. Kemudian sebelum apa tu tadi, ada miss sebelah sini tadi, berhadapan dengan tandas ni, ada satu pintu untuk kita keluar ke bahagian laman juga. Yang tempat main golf tadi tu kan, ada satu pintu. Okey, bersebelahan dengan wet kitchen ni, tadi kan cakap ni laundry area. So kat mana nak sidai? Kat bahagian sinilah. Kat bahagian sini owner buat tempat sidai. Dia buat tempat sidai. Dia jenis, dia bertutup tapi jenis kelas atas macam itulah. So cahaya akan masuk bahagian situ. Okey, bersebelahan dengan dia, dia adalah pintu untuk masuk ke bahagian bilik. Ni bilik di bahagian bawah. Bahagian bawah dia menggunakan tingkap pintu sliding door macam ni. Kat bahagian bawah ni korang boleh jadikan guest punya bilik atau jadikan office lah. Macam owner ni dia buat jadikan office. Okey, ini saja kat bahagian bawah. Sekarang kita sambung kat bahagian atas. Let's go. Bahagian atas ni, dia mempunyai 3 bilik, yang mana menempatkan 2 bilik tidur dan 1 bilik master. Okey, seperti yang korang tengok, ini dia punya lantai adalah original daripada developer. Dia menggunakan timber flooring. Kat bahagian atas ni juga ada ruangan family area lah. Okey, ini adalah ruangan family area dia. Family area dia pun dah cantik lah. Owner dah pasang lampu yang cantik. Dan dia ada tingkap yang besar macam ni lah. Ni bukan pintu sliding door, dia tingkap yang besar. Cuma kat bahagian sini maybe korang kena install aircon ataupun kipas lah, sebab owner tak pasang lagi. So korang kena pasang sendiri lah. Okey, kita review ke bahagian bilik kedua. Untuk bilik kedua, dia straight je sini. Ni bilik kedua. Masuk je, korang akan nampak dia punya tandas di bahagian tepi sini. Okey, dan ini adalah ruangan bilik kedua dia lah. Ruangan bilik kedua dia sama macam ada tingkap bahagian sini. Kemudian walaupun dapat taruh katil queen size, ada ruangan yang selesa lah. Ruangan selesa yang kat sini boleh lagi lepas. Dan ni owner buat kabinet. Masih mengekalkan tema off white lah. Kabinet dia semua tema putih. Okey, jom kita masuk bilik ketiga pula. Untuk bilik ketiga, dia kecil sikit dari bilik kedua. Saiz dia memanjang ke belakang macam ni. Masuk aja, dia ada ruangan sini. And then korang akan masuk dia punya tandas di bahagian kanan sini.
Dan inilah dia punya ruangan tidur dia lah. Dia ada tingkap. Bahagian sini dia tingkap lebih sikit. Dia ada extra tingkap bahagian tepi sini. Bahagian tepi ni ada tingkap lah. Sama macam bilik kedua sana, dia ada tingkap bahagian tepi sana. Cuma dia ada extra tingkap bahagian tepi sini. Sama juga, bilik ni pun ada juga dah built-in kabinet macam ni. Cantik. Okey, jom kita masuk ke bilik master. Untuk bilik master, inilah ruangan bilik master dia. Ruangan bilik master just nice. Korang tengok dia ada katil double bed, ruangan yang besar sini, and then dah ada built-in kabinet macam ni, color putih off white. Ruangan dia besar sini, jalan 3 orang tak berselisih pun tak apa, tak berlagar bahu lah. Then untuk extra storage, owner buat lagi kat sini satu lagi kabinet kat bahagian sini, dan tempat makeup untuk wife lah bersiap kat sini, dan dia punya tandas di bahagian tepi sini. Okey, untuk original bilik master ni, dia tak ada balcony, tapi dia just ada satu tingkap kat sini, tapi owner dah buat, dia renovate, so dia tukar, dia buat satu pintu sliding door kat sini. Then korang, dia jadikan boleh ada big balcony kat sini lah. Big balcony. Kalau korang tengok, dia original macam ni. Kalau korang tengok, original dia macam rumah sebelah ni. Korang tengok asal dia just slab macam tu. Kemudian dia tingkap sahaja macam ni. Ni tengok jiran ni, dia tingkap macam ni bilik master. Tapi owner dah renovate, dia jadikan macam ni lah ruangan yang besar lah, korang boleh bersantai kat sini. Kalau sebab rumah ni dia individual title, so korang boleh extend lagi. Kalau tak cukup besar bilik master tu, korang boleh extend. Seperti mana yang korang tengok jiran next 2 pintu tu, tu korang tengok dia extend sampai depan, taruh balcony lagi apa semua. Boleh, sebab dia individual title, so tak ada masalah untuk extension semua ni lah. Okey, itu saja dari abang mengenai rumah ni. Kalau korang berminat, boleh kontak abang, nombor dekat sini. Korang boleh hubungi abang, call, WhatsApp, apa semua. InsyaAllah abang akan reply. Rumah ni owner nak jual dengan harga 1.6 juta sahaja. Kalau korang berminat, jangan lupa untuk kontak abang. Terima kasih pada semua yang tonton video ni sampai habis, dan minta jasa baik korang untuk subscribe, dan jangan lupa untuk share video ni supaya lebih ramai nampak. Jumpa korang di next video abang yang seterusnya. Okey, ciao.